Assalamualaikum warahmatullahi. Anda bersama dengan saya pengacara anda Aif Naili di dalam rancangan Kali Watch. Ya Allah, aku semangat dia lain macam sebab aku dah lama tak buat video Keliwat sendiri. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah akhirnya beraya juga kita kan. Setiap kali kalau Hari Raya kan, tiap-tiap tahun aku akan very looking forward untuk Hari Raya sebenarnya. Kenapa tahu? Kita akan tengok keistimewaan perayaan tu setiap tahun. Lagi-lagi untuk video Hari Raya. Ini yang best. So, hari ni aku nak share dengan korang 5 video terbaik untuk tahun 2025. Aku akan rankingkan daripada yang orang kata apa, daripada yang biasa-biasa dulu. Bagi aku tak biasa sangat pun sebab best juga. Sampailah yang ke luar biasa. Untuk video yang nombor 5 jatuh kepada iaitu berjudul Di Sebalik Syukur daripada Ais Selangor yang dibintangi oleh kita punya abang pelakon KL Gangster Underworld, which is Abang Amirul Afendi. Kita punya idola lah Abang Amirul Afendi ni. Cerita dia sebenarnya sangat relate dengan masyarakat kita sekarang, yang mengisahkan tentang pasangan suami isteri yang beraya bersama-sama dengan keluarga tetapi menghadapi orang kata apa, satu cabaran lah, yang mana akan mendapat satu persoalan hebat daripada keluarga-keluarga terdekat, daripada mak, daripada bapak, pakcik, makcik, semuanya bertanyakan tentang bila nak ada anak. Jadi macam mana dia orang counter tu yang best. Sebab kita tak expect sebenarnya, mungkin semua orang ada masalah masing-masing dan ada cabaran masing-masing. Tapi bukan tak bermakna dia tak berusaha. Cuma mesej yang nak disampaikan tu yang best, sebab boleh jadi kenapa rezeki tak sampai adalah kerana kita nak berkongsi rezeki bersama dengan orang lain. Itu dia. Aku baru dapat update. Dan ini juga aku nak masukkan juga dekat dalam list untuk video raya terbaik tahun 2025. Anak siapa ni? Daripada Petrona. Dia mengisahkan seorang lelaki ni, dia nak kena beraya dengan keluarga yang jauh berseorang diri. Tanpa ayah, tanpa ibu. Dia nak kena beraya dekat rumah keluarga sebelah arwah ayah dia. Tapi ibu dia tak dapat datang, so dia kena raya seorang-seorang. And then nak kena jumpa dengan saudara yang jauh. So dia macam rasa awkward lah dekat situ kan. So dia punya telatah tu apa semua tu yang menjadikan benda ni unik lah, sebab dia very dekat and very, orang kata apa, relatable dengan seharian kita. Jalan cerita dia pun kemas perfect lakonan, tak payah cakap lah. Part untuk pakcik dengan makcik tu, bila diorang ceritakan balik kat budak tu, barulah rasa tersentuh sikit hati ni. Untuk video nombor 3 jatuh kepada Sulaman Kebersamaan daripada RHB. Video ni pun menarik sebab video ni dia diinspirasikan daripada kisah benar sebenarnya, yang mana pada satu hari tu ada seorang lelaki ni yang tiba-tiba dia bertemu dengan seorang perempuan budak anak yatim lah. Tiba-tiba dia keluar terlanggar dengan budak ni. Ingatkan kenapa? Rupa-rupanya budak ni dia mencuri baju hari raya. Apa yang menjadikan tergeraknya hati brother ni tadi, akhirnya dia cuba orang kata apa, mendapatkan satu kefahaman yang lebih mendalam tentang anak-anak yatim kat rumah ni, nak belikan baju raya. So dia buat satu usaha untuk merealisasikan impian anak-anak ni untuk pakai baju raya untuk raya bersama-sama pada tahun tu, nak rasalah raya macam orang lain. Usaha dia tu yang best. So kalau korang nak tengok, boleh tengok dekat video diorang. Untuk video nombor 2 jatuh kepada video raya penuh makna daripada Mr. DIY. Okey, video ni sebenarnya aku boleh katakan video yang sangat menarik akan jalan cerita dia. Sebab jalan cerita dia very simple. Berkenaan dengan seorang perempuan yang nak menghadapi persiapan raya, yang cuba untuk mengkuruskan diri dia sebelum hari raya. Cerita dia simple, itu sahaja. Apa yang membuatkan video ni menarik adalah konsep jalan cerita dia tu sendiri, yang mana konsep video ni adalah lain daripada yang lain,
yang membawakan orang kata satu kreativiti yang sangat unik. Kita dapat tengoklah macam mana kesusahan perempuan ni untuk menghadapi orang kata apa, diet-diet yang tertentu. Macam tu lah. Okay, so untuk video ni pula dia membawa konsep musical sebenarnya, dan dia mengkedepankan orang kata apa, lagu-lagu, dan lagu dia tu pula menceritakan apa yang berlaku dekat dalam video tu. Itu yang best. Dan video ni dikedepankan dan dibintangi oleh Syafiq Kyle. Untuk video yang nombor 1 jatuh kepada video bawa balik yang itu, iaitu daripada Farm Fresh. Ya Allah, Tuhanku, video ni aja. Video ni aku boleh katakan sepanjang aku tengok daripada awal sampai ke habis video ni sangat-sangat kelakar. Sebab tu aku letakkan video ni nombor 1 sebab dia sangat dekat dengan diri aku. Sangat entertain lah sebenarnya. Yang dibintangi oleh kita punya kapla interim kita. Abang kita Fadli Masud. Dia mengisahkan tentang seorang lelaki ni, dia nak menunaikan hasrat mak dia. Yang mana mak dia ingatkan, mak dia cakap, tolong bawa balik yang itu. Nak bawa balik menantu. Tapi rupa-rupanya dia salah faham. Sebab dalam masa proses dia nak cari-cari menantu lah apa semua, rupa-rupanya balik tu lain pula jadinya. Itu je dia punya jalan cerita. Konsep dia very simple. Tapi yang menariknya adalah bila aku suka production untuk video ni, dia bagi aku, dia bagi all out lah, daripada segi exaggerating, daripada segi cinematic yang sangat cantik. Dia punya orang kata apa, pelakon-pelakon yang hebat, bagus. Lepas tu yang aku paling suka adalah cameo yang ada dekat dalam music video. Video ni pula dia pun sama juga macam Mr. DIY tadi, dia membuat satu konsep musical. Yang penyanyi tu yang aku tak boleh tahan tu, Makcik Marhaban. Aku memang minat Makcik Marhaban kat belakang tu. Memang best. Dan itulah sebenarnya penarik utama untuk video Farm Fresh. Sebab itulah jatuhnya kepada nombor 1. Jadi kepada korang yang dah dengar apa yang aku bebelkan dari tadi, daripada nombor 5 sampai ke nombor 1 ni kan, aku nak ajaklah korang untuk tengok video-video iklan raya kita ni semuanya dekat YouTube. Korang boleh search dekat YouTube, tengok Mr. DIY, RHB, Mr. Farm Fresh, of course. Tengoklah nombor 1 aku punya favourite tu, Makcik Marhaban tu. Tengok dekat YouTube, support diorang, give a big thumbs up. And also kalau korang sukakan juga video aku buat review kali ni, tolonglah bagi komen kat bawah kalau aku ada terlepas apa-apa. Kok lah ada lagi video lagi best yang aku tak tahu. Okay, so aku mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menonton. Diharapkan agar Hari Raya untuk tahun ni memberi perkara yang barakah kepada kita sekeluarga. Itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kali